Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri 9. Soalan nombor 11. Encik Syahmi telah menggunakan 1042 kWh elektrik pada bulan April. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kWh dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 8%. Video 5 menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Syahmi pada bulan April. A. Hitung nilai X, Y dan nilai Z. Jadi kita tengok untuk nilai X, nilai Y dan juga nilai Z. Untuk mendapatkan nilai X, kita akan ambil blok prorata iaitu 300 darabkan dengan kadarnya 0.516. Dan kita akan dapat nilai X sama dengan RM154.80. Seterusnya untuk nilai Y. Nilai Y adalah blok prorata. Di sini kita akan ambil jumlah keseluruhan tadi iaitu 1042. Dan kita akan tolak dengan 200, tolak 100, tolak 300 dan tolak lagi dengan 300. Ini adalah penggunaan keseluruhan untuk bulan April tadi. Dan kita akan dapat nilainya adalah 142 kW per jam. Seterusnya adalah untuk nilai Z. Untuk nilai Z pula adalah amount-nya. Jadi kita akan ambil Y tadi, darabkan dengan kadarnya 0.571. Dan kita akan dapat RM81.08. Seterusnya untuk soalan 11B. Hitung jumlah bayaran dalam RM yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Di sini yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan adalah 600 ke bawah. Kalau 600 ke atas dikenakan cukai perkhidmatan. Jadi di sini kita akan ambil untuk 200 yang pertama, kemudian 100, kemudian dengan 300. Jadi kita akan tambah untuk amount ketiga-tiga ini termasuklah dengan X ini. Dan kita akan dapat RM231.80. Seterusnya untuk soalan 11C. Hitung cukai perkhidmatan dalam RM yang dikenakan bil elektrik pada bulan April. Jadi untuk cukai perkhidmatan, dia kena 600 ke atas. Jadi untuk cukai perkhidmatan yang dikenakan, kita akan ambil untuk amount 163.80 sen dan juga Z. Jadi kita akan tambah kedua-dua nilai tersebut dan darabkan dengan cukai 8%. Dan kita akan dapat RM19.59. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 11A. Untuk nilai X kita akan dapat 1 markah. Untuk nilai Y 1 markah dan untuk nilai Z 1 markah. Kemudian untuk soalan 11B, angka pengiraan terdapat 1, jawapan 1. Kemudian untuk soalan C, angka pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 8 markah untuk soalan nombor 11. Seterusnya soalan nombor 12A. Pelajar 4 menunjukkan 5 kepingkat yang dilabel dengan nombor dalam kotak X dan 3 kepingkat yang dilabel dengan huruf dalam kotak Y. Alia memilih sekepingkat secara rawak daripada kotak X, kemudian memilih sekepingkat secara rawak dari kotak Y. Dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Cari kebarangkalian dia memilih sekepingkat dengan nombor genap dan sekepingkat dilabel dengan huruf I dipilih. Pertama sekali kita akan senaraikan keseluruhan ruang sampel yang ada di sini. Di kad yang pertama adalah daripada kotak X, dia ada 5 kad. Jadi kita akan ambil 15, 25, 38, 41 dan 57. Ini untuk kotak X. Kemudian untuk kotak Y, kita ada 3 huruf iaitu I, P dan juga Q.
kita buat dalam bentuk jadual untuk kita senaraikan semua ruang sampel. Jadi dia akan pilih daripada kotak X dulu, diikuti dengan kotak Y. Jadi kita akan buat ruang sampel 15I, kemudian 15P dan 15Q. Dan kita akan buat untuk nombor yang seterusnya. Jadi ini merupakan ruang sampel untuk semua kesudahan yang mungkin apabila dia cabut kad dari kotak X kemudian pada kotak Y. Kemudian soalan seterusnya adalah kebarangkalian untuk didapatkan kad dengan nombor genap dan sekeping kad lagi adalah huruf I. Jadi untuk nombor genap kita ada 38. Kemudian I di sini. Jadi kemungkinan dia akan dapat adalah dengan kombinasi 38I. Jadi dia ada satu saja yang ada nombor genap dan juga huruf I. Jadi 38I. Jadi kebarangkaliannya kita ambil peristiwa per dengan ruang sampel. Peristiwanya ada satu, per dengan semua keseluruhan ruang sampel kita ada 15. Jadi jawapannya adalah 1/15. Seterusnya soalan 12B. Sebuah almari pakaian mengandungi sejumlah 36 helai baju dengan 3 warna, putih, merah dan biru. Jika sehelai baju dipilih secara rawat pada almari pakaian itu, kebarangkalian memilih sehelai baju putih ialah 1/4. Hitung 1 Roman, bilangan baju putih. Jadi untuk mendapatkan bilangan baju putih, kita ambil kebarangkalian, darabkan dengan keseluruhan jumlah baju yang ada. 1/4 darab dengan 36, kita akan dapat 9 helai. Seterusnya untuk 2 Roman, kebarangkalian memilih sehelai baju merah jika almari pakaian itu mengandungi 13 helai baju biru. Okay, tadi putih kita ada 9, kemudian diberitahu kepada kita baju biru ada 13. Jadi kita boleh dapatkan baju merah. Kita ambil 36, tolak 9 tolak dengan 13, kita akan dapat 14 helai baju merah. Jadi kebarangkalian baju merah 14 per dengan keseluruhan, terdapat 36. Ataupun kita boleh permudahkan 7/18. Karena sebenarnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 12A. Kita senaraikan keseluruhan ruang sampel, kita akan dapat 2 markah. Kemudian seterusnya, kita ambil kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap dan sekeping kad yang boleh berhuruf I, kita akan dapat lagi 2 markah. Seterusnya soalan 12B, 1 Roman, kita akan dapat 2 markah. Dan soalan B, 2 Roman, kita akan dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan nombor 12 adalah 8 markah. Dan seterusnya soalan nombor 13A. Matriks songsang bagi -3, -8, 1, 2 ialah 1/P, 2Q, -1, -3. Cari nilai P dan Q, seterusnya nilai P tambah Q. Diberi kepada kita matriks 2/2. Jadi kita kena songsangkan, kemudian kita akan bandingkan dengan songsang yang diberi di sini. Jadi kita akan menggunakan rumus songsang iaitu 1/AD tolak BC. A-nya adalah -3, darabkan dengan D adalah 2. Tolak dengan B iaitu -8 darab dengan C 1. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 2 di atas, -3 di bawah. Kemudian B tukar tanda jadi +8. C tukar tanda jadi -1. Dan kita akan dapat 1/2, 28, -1, -3. Jadi untuk nilai P bersamaan dengan 2, sini P. Kemudian untuk Q bersamaan dengan 8. Seterusnya soalan B. Seorang peniaga telah menjual 2 jenis minuman segar berpisah anggur dan oren. Ia ingin memastikan setiap minuman yang dijual dengan harga yang berpatutan agar mendapat untung dan memuaskan hati pelanggannya. Kedua menunjukkan bilangan botol minuman yang dibeli oleh Siulin dan Ahmad pada minggu lepas.
Ahmad telah membayar sebanyak RM34 untuk dengan botol yang dibeli dan Siulin pula membayar RM16 kurang daripada Ahmad. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari harga sebotol minuman berperisa anggur dan sebotol minuman berperisa oren. Jadi untuk anggur kita akan wakilkan sebagai X dan untuk oren sebagai Y. Di mana untuk Ahmad dia membayar RM34, manakala untuk Siulin kurang RM16. Jadi dia membayar sebanyak RM18. Jadi kita akan tulis dulu persamaan linear bagi Siulin dan juga Ahmad. Jadi untuk Ahmad dulu, 4X tambah dengan 5Y sama dengan RM34. Kemudian untuk Siulin, 2X tambah 3Y sama dengan 18. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks 4, 5, 2, 3 darab dengan XY sama dengan 34 dan 18. Kemudian untuk mendapatkan X dan Y, kita akan gunakan rumus matriks songsang 1/AD tolak BC. 4 darab 3 tolak 5 darab 2. Kemudian 3 dan 4 bertukar tempat, jadi negatif 5 untuk B, C pun jadi negatif 2. Darab dengan 34 dan 18. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita boleh terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A dan kita tekan 1 dan kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai untuk persamaan yang pertama, 4 sama dengan 5 sama dengan 34 sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua, 2 sama dengan 3 sama dengan dan 18 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat X sama dengan 6 dan tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 2. Alasan yang terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 13A, kita mendapatkan nilai P 1 markah, nilai Q 1 lagi markah. Kemudian satu lagi P tambah Q, kita dapat 10. Jadi satu lagi markah. Kemudian untuk soalan 13B, kita menulis persamaan linear, masing-masing kita dapat 1 markah. Kemudian kita tukar kepada bentuk metrik 1 markah. Kita menggunakan metrik songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan nombor 13. Seterusnya soalan nombor 14A1 Roman. Berikut merupakan masa dalam minit yang diambil oleh 13 orang murid untuk menyiapkan satu tugasan matematik. Pada graf di ruang jawapan, lengkapkan plot titik bagi masa dalam minit. Jadi kita tengok pada ruangan jawapan, kita ada paksi yang telah dilabelkan dengan masa dalam minit daripada 35 sehingga 45. Jadi kita akan buat plot titik berdasarkan data yang diberi di dalam soalan tadi. Jadi kita akan plotkan satu per satu seperti berikut. Dalam seterusnya terlihat soalan 14A2 Roman. Nyatakan median masa. Di median merupakan nilai yang berada di tengah-tengah di antara keseluruhan masa ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1 dan di sini. Jadi mediannya adalah 37. Seterusnya soalan 3 Roman. Hitung min masa. Jadi kata kunci di sini adalah min. Kita akan tambah keseluruhan data kita dan dibahagikan dengan 13. Dan kita akan dapat 38. Lalu seterusnya kita lihat pula untuk soalan B. Berdasarkan jawapan anda di A1 dan A2, sukatan serapkan memusat yang manakah lebih sesuai digunakan bagi data masa ini. Justifikasikan jawapan anda. Jadi di sini kita ada median dan juga min. Antara median dan min, yang mana yang sesuai digunakan. Jadi sini jawapan kita adalah median. Alasannya kerana
Dalam data ini kita ada satu nilai data yang ekstrim, iaitu nilainya adalah 45. Sebab 45 ini dia berada jauh berbanding dengan data-data yang lain. Jadi jawapan kita adalah median. Justifikasinya ada data ekstrim. Selanjutnya soalan C. Terdapat dua murid baru menyiapkan tugasan masing-masing mencatat masa menjawab 34 minit dan 43 minit. Hitung jurat masa bagi data yang baru ini. Okay, jadi di sini kita tambah lagi dua orang, seorang 34 minit dan seorang lagi 43 minit. Jadi kita kena dapatkan julat. Julat kita ambil nilai yang paling tinggi, tolak nilai yang paling rendah. Jadi nilai yang paling tinggi tadi kita ada 45. Kemudian nilai yang paling rendah yang asal adalah 35. Kemudian masuk yang baru, nilai yang terendah adalah 34. Jadi kita ambil 45 tolak dengan 34, kita dapat 11. Lalu selanjutnya kita lihat pada dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 14 A1 Roman. Kita lengkapkan plot titik dengan betul semua, kita akan dapat 3 markah. Kemudian ternyatakan median, kita dapat 1 markah. Kemudian dapatkan min, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan seterusnya untuk soalan B, ternyatakan median 1 markah dan justifikasi 1 markah. Kemudian untuk soalan C, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 10 markah untuk soalan nombor 14. Pada soalan kita lihat pada soalan nombor 15A. Darjah 5.1 menunjukkan titik F dan titik G ditanda pada satu satah ke atas. Transformasi P adalah translasi 6 negatif 3. Transformasi Q adalah satu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat G. Nyatakan koordinat imej bagi titik F di bawah transformasi QP. Jadi kita ada dua transformasi P dengan Q. Kemudian kita ada gabungan transformasi. Jadi kita akan lakukan transformasi P dulu diikuti dengan transformasi Q. Jadi pertama sekali kita akan ambil objek kita dulu. Mana objek kita adalah kedudukannya pada negatif 1, 5. Kemudian kita akan buat transformasi P. Kemudian kita akan buat transformasi Q. Transformasi P adalah translasi 6 negatif 3. Jadi kita akan gerakkan 6 ke kanan dan 3 ke bawah. Jadi kita akan mula di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 ke bawah. 1, 2, 3. Jadi imej yang pertama terbentuk adalah pada kedudukan 5, 2. Kemudian seterusnya kita akan buat transformasi Q. Dan Q adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat G. Jadi kita akan sambungkan objek kita ke pusat seperti ini. Jadi kita akan buat seperti kipas. Sebab dia berpusing, berputar, dia macam kipas. Jadi putaran ini adalah 90 darjah ikut arah jam di sini. Jadi jawapan kita berada di sini. Ini adalah 90. Kalau di sini 180 dan kalau berada di sini adalah 90 lawan arah jam. Jadi kedudukan akhirnya berada pada kedudukan 1, 0. Seterusnya soalan 15B. Darjah 5.2 menunjukkan 3 trapezium dilukis pada satu satah ke atas. 1 Roman. Trapezium URST ialah imej bagi trapezium JKLM di bawah gabungan transformasi MN. Uraikan selengkapnya transformasi N dan juga transformasi M. Okay, sekali lagi kita tengok di mana URST adalah imej, jadi imej adalah besar dan JKLM adalah objek. Ini salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum dia besar, kita tengok ini adalah image transitnya di sini dan ini adalah objek. Dan transformasi ini merupakan satu pantulan. Bila pantulan, dia ada garis di tengah-tengah.
dan garis di tengah-tengahnya berada di sini. Ini tengah-tengah dia. Dan garis ini merupakan garis Y sama dengan 4. Jadi kita boleh nyatakan untuk transformasi N adalah pantulan pada garis Y sama dengan 4. Seterusnya pula adalah transformasi M. Transformasi M ini merupakan satu pembesaran. Bila pembesaran dia kena ada pusat dan kena ada faktor skala. Pertama sekali kita tengok pusat dulu. Untuk menentukan pusat, kita akan sambungkan bucu yang sepadan. Jadi bucu yang sepadan macam S dengan W. Kita sambungkan. Kemudian T dengan X. Kemudian R dengan V. Jadi kita akan dapat satu titik pertemuan di antara tiga-tiga garis ini. Jadi pusatnya berada di U. Ataupun kita boleh nyatakan koordinatnya 1, 6. Yang seterusnya adalah K ataupun faktor skala. Faktor skala adalah image per dengan objek. Jadi kita ambil sisi image, kita kira sisi SR. Ada 4 kotak dan sisi objek VW 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi jawapan akhir kita, pembesaran K sama dengan 2, pusat 1, 6 ataupun pada titik U. Kalau sebenarnya soalan B2 Roman. Diberi bahawa trapezium JKLM mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 27 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlorek. Diberi kepada kita 27 meter persegi ini merupakan objek. Jadi dia nak luas kawasan berlorek, di mana kawasan berlorek ini adalah sebahagian besar daripada image. Jadi kita akan dapatkan luas image keseluruhan, kemudian kita tolak balik dengan luas objek di sini. Jadi kita akan menggunakan rumus bagi luas image, iaitu K kuasa 2 darab dengan luas objek. Jadi 2 kuasa 2 darabkan dengan 27, kita dapat keseluruhan luas image. Kemudian kita tolak pula dengan luas objek, 27. Dan kita akan dapat 81. Kalau seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 15A. Jawapan kita akan dapat 2 markah, iaitu 1 kosong kita akan dapat 2 markah. Dan seterusnya untuk soalan 15B. Satu Roman penyatakan N adalah pantulan pada garis Y sama dengan 4, kita akan dapat 2 markah. Kemudian penyatakan M adalah pembesaran dengan faktor skala dan juga pusat, kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah, jawapan 1 markah. Dan kita akan dapat 10 markah untuk soalan nombor 15. Seterusnya kita masuk soalan bahagian C. Di mana dalam bahagian C kita ada 2 soalan, kita wajib jawab 1 soalan sahaja. Soalan 16A. Akil telah menyimpan nombor PIN kad kredit dalam telefon bimbitnya untuk mengelakkan daripada terlupa. Namun tindakan itu boleh menyebabkan orang lain mengetahui nombor PIN itu sekiranya telefon bimbitnya hilang atau dicuri. Sebagai langkah keselamatan, Akil menulis nombor PIN dalam asas 2 dan PIN sebenarnya dalam asas 8. Apakah nombor PIN Akil? Di sini dinyatakan dalam asas 2. Jadi kita akan tukar kepada asas 8. Untuk menukar asas 2 kepada asas 8, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita tekan menu, kemudian kita tekan 3. Pertama sekali kita akan pilih asas 2, iaitu BIN. Kita akan tekan BIN. Kemudian kita akan masukkan angkanya 111, kemudian kita tekan sama dengan, dan kita akan tekan OCT untuk tukar kepada asas 8. Dan kita akan dapat 7. Kemudian kita akan ulang langkah tadi. Kita tekan BIN balik, tekan 101, tekan sama dengan, kemudian kita tekan OCT untuk dapatkan jawapan dalam asas 8, dan kita akan ulang perkara yang sama untuk nilai-nilai yang seterusnya. Jadi jawapan kita adalah 756,375 asas 8.
Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan 16A, kita akan dapat 2 markah untuk jawapan. Seterusnya soalan 16B. Sempena ulang tahun perkahwinan, Akil bercadang untuk membawa isterinya bercuti ke La Bella Boutique Hotel. Akil mempunyai 2 pilihan bilik, iaitu bilik eksklusif dan bilik suite. Jadual 7.1 menunjukkan kadar bayaran setiap bilik dan potongan harga di hotel itu. Cari nisbah kadar bayaran bilik eksklusif kepada bilik suite sekiranya Akil bercadang untuk menginap selama 3 hari. Jadi untuk bilik eksklusif kadarnya adalah RM450 untuk sehari. Untuk bilik suite RM800. Tapi untuk bilik suite ia ada potongan 25% jika menginap lebih daripada 2 hari. Pertama sekali kita akan kira untuk bilik eksklusif dulu. Kita ambil RM450 darabkan dengan 3 hari. Dan kita akan dapat RM1,350. Kemudian untuk bilik suite pula RM800 darab dengan 3. Kemudian dia ada diskaun 25%. Jadi dia perlu bayar 75% sahaja. Jadi jumlahnya adalah 1,800. Kemudian untuk menulis dalam bentuk nisbah, kita akan bahagikan 1,350 bahagi dengan 1,800. Jadi kita akan dapat 3/4. 3/4 itu kita akan tulis dalam bentuk nisbah 3/4. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan 16B, kita mendapatkan harga untuk 3 hari. Untuk bilik eksklusif dan bilik suite kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk bilik suite, darabkan dengan peratusan yang dia perlu bayar setelah diskaun 25% tadi, kita akan dapat 2 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16B. Selanjutnya soalan 16C. Akil dan isteri keluar makan malam di sebuah restoran. Mereka telah makan sepinggan kambing bakar, 2 pinggan spaghetti carbonara dan 2 cawan kopi. Pada 7.2 menunjukkan harga makanan dan minumannya. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung bil Akil. Jadi untuk kambing bakar 1 hidangan, spaghetti carbonara 2 dan kopi 2. Jadi kita akan dapatkan dulu harga keseluruhan makanan. Kita ambil 36 darabkan dengan spaghetti carbonara, iaitu 2 darab dengan RM28 dan tambahkan dengan 2 cawan kopi darab dengan RM19.80. Dan dapatkan keseluruhan harga dan kita akan darabkan dengan 106%. Sebab ada cukai perkhidmatan 6%. Harga asal adalah 100%. Dan kita akan dapat RM139.50. Dan seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan 16C, kita dapatkan harga keseluruhan 1 markah. Kemudian terdarabkan dengan 6% tambah daripada harga asal, kita akan dapat lagi 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan 16C. Seterusnya soalan 16D. Akil ingin membeli sebuah beg tangan buatan Amerika Syarikat secara dalam talian untuk dihadiahkan kepada isterinya bersempena ulang tahun perkahwinannya. Beliau melayari internet dan menjumpai promosi menarik seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Syarikat ABC di Malaysia menawarkan diskaun 25% pada harga asal RM2,099. Penghantaran adalah percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia. Kemudian untuk syarikat DEF di United States of America menawarkan harga promosi $275. Akil bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan bank akan mengenakan caj tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Jika kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia ialah RM1 bersamaan dengan $0.21, tawaran manakah yang harus dipilih oleh Amil? Berikan justifikasi anda. Di sini kita kena dapatkan dulu untuk harga di Malaysia. Untuk harga di Malaysia untuk syarikat ABC diberi diskaun 25%. Jadi kita ambil 2099
terdarabkan dengan harga yang perlu dibayar, iaitu 75% sahaja. Dan harganya adalah RM1,574.25. Kemudian untuk syarikat di luar negara, Amerika Syarikat, kita akan ambil harganya dalam dolar, $275. Kita akan tukar kepada ringgit Malaysia. Jadi untuk tukar kepada ringgit Malaysia, ringgit kepada dolar, kita akan bahagikan dengan kadar tukar yang tadi. RM1 bersamaan dengan 0.21 dolar, kita bahagi dengan 0.21. Kemudian dibayar menggunakan kad kredit, dan kad kredit itu bank charge 1%. Jadi harga asalnya adalah 1%, kemudian tertambah dengan 1%. Jadi kita darabkan dengan 101%. Dan harganya adalah RM1,322.62. Di sini kalau kita lihat, harga yang dibeli dari dalam talian di Amerika Syarikat lebih murah berbanding dengan yang ditawarkan di Malaysia. Jadi di sini Akil akan memilih syarikat DEF. Justifikasinya lebih murah. Kalau sudah kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 16D, kita mendapatkan harga untuk syarikat ABC, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk syarikat DEF, kita tukar dolar kepada ringgit, 1 markah. Kemudian terdarabkan dengan harga untuk tambah 1 lagi peratus charge bank untuk kad kredit, 1 markah. Kemudian jawapan untuk harga syarikat DEF, 1 markah. Kemudian jawapan akhir berserta dengan justifikasi, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan 16D. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 16. Seterusnya terlihat soalan nombor 17. Satu perkhemahan unit beruniform telah diadakan di sebuah kawasan hutan simpan. Seramai 248 orang murid daripada 4 unit beruniform telah menyertai perkhemahan ini. Sudah 8 menunjukkan bilangan peserta yang mewakili unit uniform. Soalan 17A, hitung nilai X. Okay, nilai X ini merupakan badan beruniform pengakap. Murid keseluruhan yang menyertai adalah 248 orang. Jadi kita akan tolak dengan St. John Ambulance 65, tolak dengan kadet polis 52 dan tolak dengan kadet remaja sekolah. Dan kalau kita lihat, kadet remaja sekolah 7 sifar dalam asas 8. Jadi kita kena tukar dulu 7 sifar asas 8 ini kepada asas 10. Itu 7 darab dengan asasnya 8 dan nilai tempatnya 1. Jadi kita akan dapat 56 orang. Jadi kita ambil 248 tolak 56 tolak 52 tolak 65. Dan kita akan dapat X sama dengan 75. Seterusnya dari segi pemberian markah, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 2 markah untuk soalan 17A. Seterusnya soalan 17B. Tapak perkhemahan itu dibahagikan mengikut 3 zon penempatan, iaitu zon penganjur, zon A dan zon B. Najak 6 menunjukkan kawasan penempatan itu yang terdiri daripada sebuah semi bulatan yang berjejari 28 meter dan bentuk zon A dan zon B yang kongruen. Hitung luas dalam meter persegi zon A. Jadi kita akan dapatkan luas zon A. Jadi untuk mendapatkan zon A, kita boleh ambil keseluruhan luas segi 4, kemudian tertolak dengan separuh bulatan. Dan kita akan bahagi dengan 2. Ini diberi kepada kita, jejarinya adalah 28, jadi diameternya adalah 56. Jadi kita dapatkan dulu 180 darab 56. Kemudian kita tolak dengan semi bulatan 1/2 darab pi J kuasa 2. Kemudian kita akan bahagi pula dengan 2 sebab zon A dan zon B sama besar sebab dia adalah kongruen. Kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 4424. Seterusnya dari segi pemberian markah, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan 17B.
Selanjutnya soalan 17C, 1 Roman. Peserta perkemahan ini melibatkan X peserta lelaki dan Y peserta perempuan. Bilangan peserta lelaki adalah tidak kurang daripada separuh bilangan peserta perempuan. Berdasarkan maklumat yang diberi, tulis dua ketaksamaan ini. Jadi ketaksamaan yang pertama adalah bilangan peserta lelaki dan perempuan secara keseluruhannya bersamaan dengan 248. Jadi untuk ketaksamaan linear yang pertama, kita boleh tulis X tambah Y kurang sama dengan 248. Kemudian untuk yang kedua, peserta lelaki tidak kurang daripada separuh bilangan peserta perempuan. Jadi di sini kita boleh tulis X lebih besar sama dengan 1/2 Y. Selanjutnya untuk soalan 17B, 2 Roman. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 40 orang peserta pada kedua-dua paksi. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di C1 Roman. Kita tengok pada ruang jawapan. Kita akan lukis paksi X dan paksi Y terlebih dahulu di mana 2 cm bersamaan dengan 40. Jadi kita lukis untuk paksi X terlebih dahulu. Kemudian untuk paksi Y. Kemudian sebenarnya kita akan lukis dua garis yang tadi. Untuk ketaksamaan yang pertama tadi adalah X tambah Y kurang sama dengan 248. Jadi kita akan buat jadual X dan juga Y. Jadi X tambah Y sama dengan 248. Kalau kita gantikan X sama dengan sifar, maka Y akan jadi 248. Kemudian kalau kita gantikan Y pula sama dengan sifar, maka X sama dengan 248. Jadi kita ada dua titik di sini, kosong 248 dan satu lagi 248 kosong. Jadi kita akan tandakan kedua-dua titik ini. Pertama adalah kosong 248 di sini. Kemudian titik yang kedua adalah 248 kosong. Kemudian kita akan garis untuk membentuk satu garis lurus di antara dua titik ini. Dan garis yang kita akan lukis ini adalah garis penuh sebab dia ada sama dengan di bawah. Seterusnya untuk ketaksamaan kita yang kedua adalah X besar sama dengan 1/2 Y. Jadi untuk membaca ketaksamaan, kita akan baca Y dulu. Jadi kita akan ubah. Iaitu 1/2 Y kurang sama dengan X. Kita cuma ubah saja. Kemudian kita akan buat jadual juga untuk nilai X dan juga nilai Y. Kalau kita gantikan X sama dengan sifar, maka Y juga akan jadi sifar ataupun kosong. Kemudian seterusnya, kalau kita gantikan X sama dengan 120 dan kita akan dapat Y sama dengan 240. Jadi kita ada dua titik, 00 dan 120 dan 240. Sini titik 00 dan titik yang seterusnya 120, 240. Dan kita akan gariskan untuk sambung kedua-dua titik ini menggunakan garis penuh juga sebab dia ada sama dengan di bawah tadi. Sebenarnya kita akan lorekkan kawasan yang memenuhi kedua-dua garis ini. Yang pertamanya adalah garis X tambah Y sama dengan 240 ni. Dia adalah kawasan kurang sama dengan, jadi berada di bawah garis. Kemudian untuk garis yang kedua adalah garis 1/2 Y sama dengan X ini kurang juga, jadi berada di bawah garis. Jadi kawasan yang patut kita lorek adalah berada di sini. Ini jawapan kita. Selanjutnya kita lihat pula soalan 17C 3 Roman. Berdasarkan graf pada C2 Roman, bagi 120 orang peserta perempuan, tentukan julat peserta lelaki. Di sini kata kuncinya adalah julat. Dan kemudian peserta perempuan adalah 120 orang. Jadi kita tengok balik pada graf yang terlukis tadi, kita ambil Y sama dengan 200.
Y sama dengan 200 di sini. Untuk sepanjang garis ni, kita akan ambil nilai yang paling minimum dan nilai paling maksimum untuk peserta lelaki. Jadi nilai minimum peserta lelaki berada di sini. Dan nilainya adalah 60 orang. Kemudian untuk peserta minimum berada di sini. Dan nilai di sini adalah 128 orang. Jadi untuk mendapatkan nilai julat, kita akan tulis di mana untuk peserta lelaki, X besar sama dengan 60 dan X kurang sama dengan 128 orang. Kalau sebenarnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 17C, satu Roman kita akan dapat satu markah masing-masing untuk setiap ketaksamaan yang kita tulis. Dan untuk soalan 2 Roman, kita akan dapat satu markah untuk paksi X dan juga paksi Y yang seragam. Kemudian masing-masing satu markah untuk setiap garis yang kita lukis dan satu lagi markah untuk kawasan berlorek yang kita tanda tadi. Sebenarnya untuk soalan 3 Roman, kita akan dapat satu lagi markah. Dan kita akan dapat 7 markah untuk soalan 17C. Sebenarnya soalan 17D. Muzaffar, seorang peserta lelaki, telah mengalami kecederaan semasa melakukan aktiviti memasang kemah. Dia dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dia telah dilindungi polisi insurans perubatan dengan deductible RM350 dan fasal penyataan peratusan koinsurans 70-30. Hitung kos rawatan dalam RM yang ditanggung oleh Muzaffar dan syarikat insurans jika kos rawatan kecederaannya ialah RM950. Nyatakan pihak manakah yang menanggung kos rawatan yang lebih tinggi. Berikan justifikasi anda. Pertama sekali, kita akan tengok untuk kos iaitu RM950. Jadi untuk kita nak claim insurans, pertama sekali kita kena tolak deductible dulu. Jadi kita tolak deductible RM350 sama dengan RM600. Jadi RM600 ini kita akan tengok pula co-insurans di antara Muzaffar dan syarikat. Jadi untuk Muzaffar 30% dia kena bayar. Darabkan dengan 600. Kemudian kita kena tambah dengan deductible yang dia bayar mula-mula tadi. 150. Jadi kos keseluruhan yang ditanggung oleh Muzaffar adalah RM530. Kemudian sebenarnya untuk syarikat pula adalah 70% daripada RM600. Dan kita akan dapat RM420. Jadi di sini yang kos rawatan yang paling tinggi dibayar oleh Muzaffar. Kerana RM530 itu lebih besar daripada RM420. Jadi berlaku lebihan RM120. Pada soalan yang terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 17D, langkah pengiraan untuk mendapatkan kos bagi Muzaffar dan syarikat satu markah dan jawapan untuk Muzaffar dan juga syarikat yang betul, kedua-duanya betul, kita dapat satu lagi markah dan jawapan akhir beserta dengan justifikasi satu lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan 17D. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 17. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.